Assalamualaikum semua. Hari ni saya dapat Rubik paling baru sekali daripada Moyu. Dan Rubik ni sebenarnya saya tak expect pun dia nak keluar sebenarnya, tapi tiba-tiba je Moyu ada post dekat dia punya Instagram. Dan saya akan bandingkan Rubik ni dengan Rubik Moyu yang memang kita dah tahu memang power, iaitu Moyu V11 dan juga lagi satu ni adalah RS3M V5. So dua-dua Rubik ni memang hebat tau, tapi tiba-tiba Moyu keluarkan Super Aulong. Nak tahu best ke tak? Jadi mari kita tengok. Kat dalam ni saya tahu dia ada 3 jenis Okey, dan setiap satu tu memang Moyu bagi dalam kotak yang berasingan. So first kali kotak yang pertama dia tulis kat sini, yang ni AI lah. Saya tak expect ada version AI terlalu awal. Dan dia ada bagi lagi 2 versi. Tengok versi apa? 20 magnet maglev ball cord. So yang ni mungkin yang paling laju dan yang paling complete 20 magnet. Saya harap ada yang spring. 20 magnet ball cord maglev magic close. Oh, yang ini saya rasa satu UV, dua-dua 20 magnet ball cord, tapi satu UV, satu tak ada UV rasanya. Pelik juga sebab kalau boleh saya nak at least satu version ada spring. Mari kita unbox yang 20 magnet ball cord maglev version dulu. Boleh tahan kemek juga. Harap-harap selamat lah dalam ni. Memanjang macam tu je kotak dia. Tapi saya suka konsep. Wow, cantiknya. Kotak dia serius cantik guys. Dia punya ni macam ala-ala komik style dia punya design. Lepas tu kalau saya buka, macam buka macam ni betul. Macam ni. Wow, dia terbuka je. Gitu dia keluar. Pernah tak korang nampak kotak Rubik macam ni? Dia ada bagi dia punya accessories. So, cantik. Tengok dia ada bagi spring, jadi saya semestinya kalau boleh tukar saya akan tukar guys. Dan dia punya tensioning tools dia macam biasa je. Okay, macam yang sebelum-sebelum ni. Baguslah. Okey, sekarang kita tengok ada punya Rubik pula. Kotak dia sama dengan Super Weilong. Mungkin ada permintaan kot orang suka frosted plastik macam ni Saya buat first turn To be honest, saya tak dapat tahu nak samakan Rubik ni rasa dia macam apa. Corner cutting memang power. Tadi saya teringin sangat nak tahu apa beza design kat dalam dia. Jom saya cuba buka dulu. Daripada segi edge, memang berlainan guys. Tengok dia punya corner pula So corner dia macam ni lah beza. Corner dia macam sama tau. So dengan corner yang sama, tapi dia tukar design edge dia, so dia dah jadi clip lain dah. So daripada Weilong jadi Aulong. Dia adalah semua ciri-ciri macam Super Weilong. Kalau korang boleh tengok kat sini, nampak tak dia ada banyak adjustment yang ada. Tapi kalau boleh saya nak minimumkan, saya tak nak banyak sangat adjustment system. So yang ni adalah yang frosted plastic punya version. Jadi saya tak nak buang masa, saya nak terus tengok version yang mungkin anda semua paling berminat, iaitu versi maglev ball cord UV. Alright. So macam biasa dia buka dia macam kena buka yang depan ni, so tarik keluar macam tu. Dan saya akan buka yang ini. Ni adalah versi UV guys. Dia ada sedikit mengingatkan saya kepada Gun 16 tau guys. Saya memang dapat rasa Rubik ni lebih berat lah daripada Weilong V11. Dia lebih kurang sama berat dengan Super Weilong V2. Sekarang saya nak tukar dia punya spring Kita bagi dia pakai spring dulu. Saya dapat rasa lah bila saya dah letak gunakan spring ni, dia rasa macam lebih controllable. Jadi itu adalah first impression saya. Jom tengok berapa laju saya boleh selesaikan Rubik Super Aulong yang terbaru daripada Moyu.